untuk hilangkan double chin. Aku nak beritahu lah kat korang. Sebabnya aku sebelum ni aku double chin lagi tebal. Korang tak nampak. Sekarang nampak sikit dah kan. Nampak sikit lagi. Tapi kalau berdiri macam ni memang selalu nampak. Nampak? Sekarang tak nampak. Nak tahu kenapa? Kad gula. Tak payah nak kad sangat lah. Sebab dalam beras dan nasi tu pun ada gula kan. Korang cuma kurangkan gula. Contohnya kalau korang rasa nak minum air manis, minumlah stevia tu. Letaklah berapa titis stevia. Lepas tu letak korang punya teh ataupun kopi Janganlah tambah susu dah. Itulah maknanya orang kata kurangkan gula. Bila gula dah kurang, berat kau pun berturun. Selain berat berturun dengan cepat, muka dia efek dulu. Muka dia akan jadi kesan kurus dulu. Macam aku ni. So kalau korang nak, aku bagi tahu benda betul tau. Siapa yang dah try, cuba tengok beg kuning pula. Cuba komen kat bawah tu dah biasa sangat pergi jual barang kan. Sikit-sikit beg kuning, sikit-sikit beg kuning. Pergi komen kat bawah tu siapa yang dah cuba kad gula, betul tak muka korang tu makin kecil, double chin tu makin hilang. Betul.